Banglo tinggal lumut. Sebuah banglo tinggal di Lumut Perak menjadi bualan masyarakat apabila beberapa kejadian aneh telah berlaku di rumah tersebut. Banglo tinggal Lumut ini terletak berhadapan dengan Lumut Riverfront Apartment Hotel, di mana kita dapat lihat rumah ini melalui Google Earth dan ia terletak di tengah-tengah kawasan pokok kelapa sawit. Sehingga ke hari ini masih tiada laporan rasmi berkenaan dengan mengapa rumah lama tersebut tidak dirobohkan. Namun penduduk setempat memberitahu bahawa rumah itu berpuaka dan suka untuk dirobohkan kerana ada gangguan. Rumah lama yang ditinggalkan ini dahulunya tidak diketahui langsung kewujudannya kerana ia dikelilingi dengan hutan tebal. Kawasan hutan di situ diteroka oleh pihak pemaju untuk tujuan pembangunan di kawasan tersebut. Maka setelah dibersihkan kawasan itu, kelihatanlah rumah usang lama yang kelihatan agak menyeramkan. Penduduk di kawasan setempat juga tidak tahu akan kewujudan rumah tersebut. Entah siapa pemilik rumah yang telah lama ditinggalkan itu. Kawasan banglo itu menjadi lapang setelah diteroka dan rumah tersebut dibiarkan kekal di situ kerana ada yang menyatakan bahawa rumah ini suka untuk dirobohkan kerana ada gangguan makhluk halus di dalam rumah itu. Enjin jentera backhoe yang ditugaskan untuk meruntuhkan rumah itu dikatakan mati dengan sendirinya secara tiba-tiba walaupun dalam keadaan baik. Ada juga pengakuan yang mengatakan ternampak entiti Pontianak di kawasan rumah tersebut. Terdapat YouTuber Afan Mustaqim yang pernah membuat eksplorasi di banglo ini dan meraih lebih 700,000 tontonan. Sewaktu dia sedang menunjukkan sebuah apartmen yang berhadapan banglo ini, tiba-tiba kameranya menjadi blur seperti ada entiti yang mengganggu. Depan sini ada apartmen. Kalau coach boleh usah Ustaz, ada apartmen. Apartmen kat situ. Nampak tak coach? Kamera jadi Tak apa. tak pernah jadi. Okey, Ustaz, coach pergi balik. Back balik. Back. Lebih baik lah ha. Okey lah bah. Tak apa layan. Selain daripada gangguan itu, terdapat banyak lagi gangguan yang telah berlaku kepada tim beliau. Tempat dia kecil lah, tapi banyak sangat halangan. Bila saya nak record tadi, tak boleh nak record. Bila saya nak pakai audio recording ni, tak boleh nak record juga. Macam-macam halangan. Kita target dalam setengah jam ataupun 45 minit paling lama kat sini. Tapi ni dah hampir sejam. Banyaklah gangguan-gangguan diterima. So jangan pandang remeh pada tempat yang sekecil-kecil rumah ni. Selain itu, sewaktu ingin memasuki tempat ini, terdapat seperti isi-isi ayam yang telah diletakkan di atas rumput. Seperti ada orang yang menjamu makhluk halus di sini. Lepas tu tengok first tadi kita masuk pun dah ada yang ni. Jadi rasanya kat sini ada yang menjamu jugalah, tapi kita tak tahu siapa.